So dia punya asap minyak tu dia terbakar sebab bearing dia dah panas. So asap pun keluar lah. Okay, so patutnya penukaran minyak hitam yang lain ni 246139. Tapi sekarang Malaysia tengok 25573. So sudah lebih 9,000 daripada asalnya. So ini minyak sudah lama tak tukar. So kereta pun sudah lama, dia ada kebocoran. Lepas tu dia 19,000 tak tukar lagi minyak hitam. So minyak tu kualiti yang licin tu dah hilang. So bearing pun cepat panas lah. Sebab tu dia lagi cepat hilang minyak. Dia terbakar. Okay, untuk kereta ni kita pakai polisi tetik yang ada STF nya 5W40. So antara kelebihan minyak ni ialah bila panas dia lagi licin. So ini yang sesuai untuk kereta model Mitsubishi ni lah. Okay. So kepada korang yang nak cuba minyak ni, boleh cuba 5W40 yang ada STF ni.